tiga ni pada mana-mana ke ni. Cikgu ke kan bagi anak murid 3 perkara ni je. Kan biasa anak murid kadang-kadang cikgu tanya tak jawab. Tak respon. Sebab itu guru nak kena ada mentality responsif. Tapi guru jangan laju sangat. Kadang-kadang guru anak murid tak sempat nak jawab, dia dah cakap dah seterusnya. Relax dulu. Dengar dulu. Kadang-kadang orang nak bawa benda ni pun dia kena faham juga. Kita pun kena raikan orang lain. Bila kita nak respon, kita kena tunggu respon tu. Tunggu respon tu. Walaupun kena tunggu lama sikit. Kadang ada orang lambat respon tu. Hidup ni kadang-kadang ada yang slow respon, lambat, ada yang cepat respon. Tapi lepas tu, bila kita tengok ada yang lambat slow, kita kena selaraskan respon. Ini ada macam kaitan dengan kepimpinan juga lah sikit ni. Dia memang betul, kita kena selaraskan respon. Baru kita menunjukkan kita seorang yang boleh menguasai suasana. Kalau kita tak mampu selaraskan, okey? Jadi sebab itu macam tadi sebab selaraskan respon. Selagi mana tak selaras, selagi itu saya rasa saya tak berjaya. Boleh faham tak? Angkat tangan je, saya melalui angkat tangan je kat situ je. Bila orang dah mula ikut, saya rasa dah okey, saya boleh terus pada next step. Okey, next step, appreciation. Appreciation ialah tentang penghargaan. Dalam training, penghargaan ni saya fokus 2 perkara. Yang satu adalah terima kasih. Kena belajar untuk terima kasih. Sebab itu terima kasih. Sebab itu saya kalau dalam training saya ada sistem nilai. Kalau tak cukup nilai tak dapat sijil. Faham tak cukup nilai tak pasal. Jadi training kita hari ni kita bagi kena capai sekurang-kurangnya 1 juta markah. Ini namanya standard. Apa dia? Piawaian. Standard 1 juta. Okey.